Hello everybody, my follower. Hari ini saya buat satu video untuk nak bagi kita ni sihat. Exercise lah, exercise. Kita macam mendaki gitu. Nak kata bukit tak bukit, nak kata gunung tak gunung. Tapi tinggi lah jugalah. Tinggi juga. Kita mencari peluh, mencari sihat, mencari peluh. Saya akan cut sikit-sikit lah, part by part, sampai ke puncak. Tak tinggi mana pun. Stay tune my channel. Ingat badan kita sihat, kita lambat sikit lah nak dapat penyakit. Tapi kalau badan kita tak sihat, cepat dapat penyakit. Okay, follow me step by step. Jalan dia macam ni lah. Dia ada akar, dia ada batu, dia kuat kaki ni. Kalau kita training macam ni, kaki kita kuat. Kaki kita kuat. Dah lama saya tak naik bukit ni. Biasa saya brisk walk. Tapi brisk walk pun dah lama tak buat. Penat juga ni. Walau bagaimanapun, kena hati-hatilah. Sebab hujan. Malam tadi hujan. Jadi agak licin lah. Sebab saya naik seorang je ni. Tak ada orang pun kat atas tu. Bila naik seorang ni, dia kena hati-hati. Takut jadi apa-apa, susah juga. Oh, ada tali. Tali ni bagus untuk memudahkan bagi mereka yang beginner, yang baru nak naik bukit. Oh, penat. Dia kena ke perbagaian. Bersenam ni, dia kena perbagaian. Hiking, climbing, rock climbing, ataupun jogging, brisk walk. Ya. Kita kena belajar buat sesuatu bagi badan kita ni terbiasa dengan exercise. Setengah orang tu, bila dia pihak-pihak tertentu, mereka sediakan tali. Setengah orang tu dia tak pakai tali. Dia pakai kekuatan diri untuk nak naik. Dia nak tunjuk yang dia tu power lah, kuat dan sebagainya. Sebenarnya tak perlu pun. Bila ada tali ni, gunakanlah kemudahan yang mereka letak kat sini. Itu cara dia. Okey. Hup. Tali dia apa bagus ni letak ni. Hup. Rasa malas betul nak exercise. Nak buat apa pun rasa malas. Tapi gagahkan jugalah. Gagahkan jugalah. Bukan apa-apa pun. Setidaknya dapat keluarkan peluh sikit cukup lah. Allah.
Huh. Dah dekat setahun saya tak naik bukit ni. Naik basikal, lepas tu brisk walk. Dah setahun saya tak naik bukit. Dulu bukanlah ke minggu-minggu, tapi kerap lah. Cuma bukit yang saya naik dulu, sekali naik dia tinggi. Penat. Kadang-kadang saya terfikir macam mana porter yang naik Gunung Kinabalu tu. Trek dia macam ni lah. Macam ni. Batu-batu naik macam tu. Macam ni lah. Selangkah macam tu. Bawa semua barang berat-berat. Macam mana kekuatan dia datang tu, dia punya energi dia, stamina dia. Macam ni trek dia. Kalau nak cepat power, cepat kuat, belajar naik bukit. Badan kita kejap je loose. Sebab naik bukit ni, dia bergerak semua. Daripada otak sampailah ke kaki. Tali. Aduh. Pagi-pagi ni nyamuk banyak. Allah. Kok mana je. Batu-batu ni tajam ni. Dia kena hati-hati lah. Jatuh kena tulang keting. Menjerit nak. Ni batu-batu macam ni, hati-hati ni. Dia tajam. Kadang dia berlumut ni. Lepas tu dia licin. Sekejap saja dah nak sampai dah di puncak. Cantik. Tengok ni. Cantik. Mari tengok. Untuk nak bagi berpeluh ni cukup dah, memadai dah. Sudah memadai. Slow-slow lah jalan. Cantik. Di sana laut. Di sini bukit-bukit. Di sebelah kanan ni daratan.
rumah-rumah orang kampung. Sebenarnya tak tinggi mana pun, tapi oleh kerana lama tak naik, penat dah juga. Wah, ni checkpoint pertama. Depan tu sikit dia habis bukit dah. Tak jauh lah, nanti kita pergi depan tu sikit. Pagi-pagi ni nyamuk banyak tuan-tuan. Nyamuk banyak. Tengok ni. Sebab tu kalau pergi hiking, kena pakai kasut yang sesuai lah. Kalau pakai kasut yang cokiang ni, dia haus tapak dia. Tapi jangan kata saya pakai kasut elok pula, saya pakai kasut ni je. Kasut biasa je. Cuma tapak dia macam tu. Dia boleh berlari lah, tengok nampak? Tu. Dia melekat macam spider. Skill naik bukit ni kena masing-masing lah, masing-masing selesa. Jangan ikut orang. Alhamdulillah sudah sampai ke atas bukit, puncak lah. Walaupun dia tak tinggi mana, tapi cukuplah memadai untuk kita bagi sihat tubuh badan. Lepas ni tengok view dia, cantik ya. Kampung-kampung orang bukit. Tengok ni, sebelah kanan ni Tanjung Ru. Yang tu Tanjung Ru. Okey. Yang ni Sungai Tanjung Ru. Hutan bakau lah. Sini bukit ni. Cuaca pun nak hujan ni. Kita tak boleh lama, dalam 10 minit di sini. Lepas tu kita turun lah. Check it out. Stay tune my channel.